Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنورك شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Kitab Tazkirah Hak Jawi muka surat 10, Rumi muka surat 20. Muka halaman yang ke-20, perenggan yang di bawah, perenggan yang kedua, 20. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid daraini amin. Dan disebutkan pada setengah-setengah kitab ulama bahawa ada yang menyeru dari pihak langit pada tiap-tiap pagi, hei segala orang yang telah berumur 40, kamu itu ialah tanaman yang sesungguhnya telah hampir diketam. Jadi kita sambung lagi muzakarah kita, di mana pembahasan kita di dalam kitab Tazkirah tentang nasihat-nasihat kepada kita ketika mana kita berada di dalam permusafiran di atas dunia menuju akhirat. Yang mana pada pertemuan kita yang lalu pengarang kita memberi nasihat kepada kita-kita yang telah pun berumur dengan umur 40 tahun. Yang mana kita tak maklum umur 40 tahun ini merupakan satu umur yang ialah bahagian daripada umur kita yang terakhir, yang oleh kerana itulah patut bagi kita untuk merebut peluang ketika mana Allah Ta'ala memberikan kepada kita umur tersebut untuk kita isi dengan mempersiapkan diri kita bagi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana umur 40 tahun itu adalah baki
yang tinggal di dalam umur ini hanya tinggal 1/3 sahaja. Yang mana umur 40 tahun ni Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang lagi akan datang, hasadu ummati minas sittin ila sab'in. Umur umat aku, kata Rasulullah, antara 60-70. Maka bila seseorang sampai kepada umur 40, bermakna dia sudah berada pada bahagian yang terakhir daripada umur. Umur 60 itu umur yang merupakan umur yang mungkin seseorang itu untuk kembali kepada Allah pada ghalib. Umur 60. Bermula di umur 60 ni, umur yang seseorang itu mungkin untuk berpindah kepada alam barzakh pada ghalib. Muda daripada tu ada juga, tapi jarang. Lebih tua daripada tu ada juga, tapi jarang. Yang ramai-ramainya 60-70. Bermula di umur 60. Bermakna kalau 40, tinggal satu bahagian daripada umur kita. Tinggal hanya satu bahagian lagi daripada umur kita. Kerana 60 bahagi 3, tinggal 1. 20 itu bahagian yang pertama. Sehingga umur 40 itu bahagian nombor 2 umur kita. Kemudian sekarang dah 40. Oh, tinggal bahagian yang terakhir dah lagi. Itu nasihat pengarang kita kepada umur yang 40 tahun. Telah dia beri nasihat di dalam kitab kita ini pada pertemuan kita yang telah lalu. Pada pagi ini kita nak sambung lagi. Di mana kata pengarang, dan disebutkan di dalam setengah-setengah kitab-kitab ulama'. Ada dalam kitab-kitab ulama', kata pengarang kita, ada disebutkan bahawa ada yang menyeru dari pihak langit, yakni malaikat lah, di atas suruhan Allah Ta'ala. Malaikat ada seru pada pihak langit kerana tempat bagi malaikat itu langit. Tempat duduk malaikat langit. Ada di langit yang pertama, banyak malaikat berada pada langit yang pertama. Ada yang sedang bertasbih selama-lama, ada yang sedang berzikir selama-lama, ada yang sedang rokok selama-lama, ada yang sedang sujud selama-lama. Demikianlah ibadat para malaikat pada langit-langit sehinggalah kepada langit yang ketujuh. Itu tempat malaikat. Langit yang kedua, langit yang ketiga, keempat sehingga ketujuh, itu merupakan tempat bagi malaikat. Dia buat ibadat. Ibadat dia, banyak malaikat di sana. Maka sembahyang hak kita duk tunai sekarang ni, itu adalah himpunan daripada ibadat malaikat. Allah himpun. Himpunan daripada ibadat malaikat, yang mana malaikat qiyam selama-lama. Kalau kata rokok selama-lama. Kalau kata sedang bertasbih, duk tasbih selama-lama. Kalau kata sedang sujud, duk sujud selama-lama. Itu ibadat malaikat. Lalu tu Allah himpun segala ibadat perbuatan malaikat tadi, dihimpunkan di dalam 2 rakaat sembahyang, yang mana Allah Ta'ala perwajibkan kepada kita pada malam Isra' dan Mi'raj, diberi hadiah oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Itu hadiah yang besar. Jadi malaikat berada di langit. Maka ada yang menyeru, malaikat menyeru pada pihak langit. Disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama. Ini maknanya hadis Nabi lah. Di mana malaikat ada seru daripada pihak langit tu. Bila malaikat seru? Pada tiap-tiap pagi. Tiap-tiap pagi malaikat kata. Cuma kita yang tak dengar. Kita tak dengar lah ni. Tapi tiap-tiap pagi malaikat ada kata. Malaikat kata bagaimana tiap-tiap pagi? Hai segala orang yang telah berumur 40, yakni 40 tahun. Ini pagi-pagi malaikat kata. Pagi-pagi malaikat duk kata. Hak mana-mana umur 40 tu. Kamu itu yang umur 40 tahun tu ialah tanaman. Kamu tu seperti tanaman. Seperti tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman kamu tu. Yang mana yang sesungguhnya, kalau nisbah kepada tanaman lah, yang sesungguhnya telah hampir diketam. Maknanya sudah masa hampir untuk diambil hasil. Kalau nisbah tanaman, bila mana sampai kepada satu tahap, kalau kata buah-buah, sampai masa dia akan luruh dengan sendiri. Masak dah. Masa untuk makan dah. Kalau nisbah padi, masa untuk ketam dah. Waktu untuk nak mesing tadi. Nak ambil hasil untuk dimakan tadi. Maka begitulah bandingan, maknanya kita manusia bagi umur yang 40 tahun bermakna sudah hampir dah masa untuk kembali kepada Allah. Tak lama dah tu. Sebagaimana buah tadi sudah masak dah, tak lama dah nak luruh, kemudian akan dimakan oleh manusia. Maka bandingan umur kita begitulah. Di usia 40 tahun sesungguhnya telah hampir untuk diketam. Maknanya tak lama dah nak menghampiri kepada kematian. Itu di umur 40. Maka oleh kerana itulah, apabila di umur 40 tahun masih lagi banyak melakukan maksiat kepada Allah, ketaatan hanya sedikit di dalam kehidupan seharian dia, maka hendaklah mempersiapkan diri kepada neraka sebagaimana yang telah dinasihatkan pada pertemuan kita yang lalu. Kerana umur ini umur yang hampir kepada kematian. Ini umur 40. Kemudian, hai segala orang yang berumur 50 pula. Ini malaikat duk kata. Tiap-tiap pagi malaikat panggil. Tiap-tiap pagi malaikat seru. Segala umur yang berumur dengan umur 50. Siapa-siapa hak Allah Ta'ala telah anugerahkan kepada dia nikmat umur panjang sehingga umur dia tu 50 dah. Lalu tu malaikat kata apa? Manakah benda-benda yang telah mendahului kamu? Malaikat kata, apakah perkara-perkara yang telah kamu buat dah yang bermanfaat bagi kamu untuk hari esok kamu, yakni daripada amal-amal kamu. Kata malaikat. Kata malaikat, apakah benda-benda hak kamu telah buat dah sebagai persiapan kamu untuk hari esok daripada amal kamu? Dan manakah benda-benda yang mentakhir kamu? Apa bendakah yang kamu nak angan-angan lagi di masa-masa yang akan datang?
Malaikat tanya kepada orang-orang yang umur 50. Cukup dakkah amal kamu? Sekarang umur kamu dah 50. Adakah cukup dah umur itu? Adakah cukup dah amal bekalan kamu untuk bertemu dengan Allah Ta'ala? Sedangkan umur kamu tu sudah pun 50. Itu malaikat tanya. Maka kita fikir, cukup ke tak ni? Cukup ke tak ni? Manakala umur kita dah 50. Itu malaikat. Malaikat seru daripada langit. Cuma kita saja yang tidak dengar. Hei segala orang yang berumur 60 pula. Malaikat seru lagi. Wahai segala orang-orang yang telah berumur 60 pula. Kamu tu tidak diberi uzur dah bagi kamu. Malaikat kata, hei orang yang telah berumur 60, tidak diberi uzur dah bagi kamu. Apa maksud tidak diberi uzur dah bagi kamu? Yakni masa sangat sempit dah. Sangat sempit dah masa nak berbekal. Itu maksud tidak diberi uzur bagi kamu. Dengan maknanya masa dah picik, masa dah tak ada dah ni untuk kamu berbekal. Hei orang-orang yang telah umurnya 60 tahun. Sebab apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasadu ummati minas sittin ila sab'in. Ada riwayat a'maru ummati ma baina sittin wa sab'i ila sab'in. Ada riwayat begitu. Dalam riwayat kitab kita ni hasadu ummati. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketam umat aku. Ketam tu maksudnya umur lah. Umur umat aku ialah daripada 60 tahun hingga 70 tahun. Inilah umur umat aku. Antara ni kebiasaannya, antara inilah umur yang Allah Ta'ala berikan kepada umat aku. Adapun umat-umat yang dulu, panjang-panjang. 200 tahun hidup tu biasa. Umat sebelum daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat nabi-nabi terdahulu, umur 500 tahun hidup tu buat ibadat, itu biasa di umat-umat yang sebelum daripada umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi di umat Nabi Muhammad umurnya pendek. Kebanyakannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sampai pun sehingga pada 100. Boleh bilang dalam taman kita ni umur dia 100, boleh bilang. Tak ramai maknanya. Bermakna oleh kerana tak ramai, apa makna kepada kita? Faham kepada kita hak umur 100 tahun ni tak ramai di dalam taman kita. Fahamnya? Telah meninggal dunia sebelum daripada umur 100. Telah meninggal dunia mereka itu sebelum daripada umur 80. Tak lama hak umur lebih daripada 70 ni. Maka hak ramai-ramainya 60 hingga 70. 60 hingga 70. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tu tidak panjang, dengan bahawa pendek sahaja, tapi nisbah pada amal ibadat kerja yang kita lakukan, tidak ada satu pun yang tidak diganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, umur pendek tapi amal diganda oleh Allah. Tiap langkah hak kita langkah datang ke masjid, satu langkah kaki kanan hak kita gerakkan, hak kanan saja, tidak ada dibalas oleh Allah Ta'ala 10 ke bawah, tak ada. Mesti 10 atau lebih daripada 10.
Apatah lagi niat kita untuk datang menuntut ilmu, tambah lagi daripada 10 tadi. Berganda-ganda. Berganda-ganda. Itulah kelebihan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal ibadat dia senantiasa diganda-ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi diberikan pula kelebihan pada malam, maknanya apa? Di dalam bulan Ramadan, malam Qadar, 1000 bulan bersamaan, seperti melakukan ibadat 63 tahun. Apatah lagi mereka yang telah mengunjungi di kota suci Makkah, ibadat yang dilakukan di sana di Masjidil Haram, kita kena rebut satu solat seperti kita buat 100,000 rakaat. Itu lebih daripada umur umat-umat dulu belaka tu. Sekali sembahyang 1 rakaat situ 100,000 rakaat. Banyak 100,000 rakaat. Cuba kira kalkulator. Berapa bersamaan umur tu, panjang tu. Tu baru sekali buat. Serakaat. Kalau 2 rakaat, 3 rakaat, tiap-tiap waktu sembahyang sunat pula, bangun sebelum subuh tahajud lagi. Banyak. Rebut peluang. 7 hari duduk di Mekah tu, rebut peluang. Jangan kita bazirkan masa kita, hak kita datang jauh ni, beradalah di Masjidil Haram. Duduklah kat situ, buat ibadat sembahyang, baca Quran, buat ibadat selawat dan sebagainya. Kerana besar sangat di tempat tersebut. Tempat yang paling mulia di atas muka bumi ni ialah Mekah. Kemudian Madinah, 1 rakaat 1000 rakaat bersamaan dengan 1000 rakaat. Masjidil Aqsa, payah sikit kita nak pergi, 1 rakaat bersamaan 500. Ini semua 3 bumi ni, bumi yang termulia yang Allah Ta'ala anugerahkan. Tu kalau nisbah pada tempat. Kalau hak tiap-tiap hari kita sekarang ni, satu amal yang kita buat diganda oleh Allah Ta'ala dengan berlipat-lipat kali ganda. Paling minimum, paling sikit Allah ganda 10. Maka tengoklah di atas keikhlasan ke seseorang tadi. Boleh jadi lebih daripada 10, lebih daripada 100, lebih daripada 700. Boleh jadi mengikut tahap keikhlasan bagi seseorang tersebut. Walhasilnya, lebih kurang daripada 10 tidak ada. Tidak ada mana-mana ibadat yang diganda oleh Allah Ta'ala kurang daripada 10. Itu walau umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam umurnya pendek. Tapi nisbah pada amal diganda oleh Allah. Maka malaikat yang berada pada langit di orang-orang yang usianya sudah pun melampaui 60 tahun, malaikat kata dah. Malaikat duk, kalau kita nisbah membebel. Kalau orang tua dia membebel dah. Umur 60 tu tak ada masa dah tu. Picik dah masa kamu untuk berbekal, untuk akhirat, jaga-jaga. Tu di usia umur 60. Lalu tu, kalau kita usia 60, apakah rahsia kita nak berjaya akhirat? Umur kita dah 60 dah. Apa rahsia kita? Sebagai rahsia maknanya untuk kita berjaya di akhirat. Maka ada satu cerita. Cerita ini berlaku dialog antara seorang lelaki dengan seorang ulama sufi, ulama tasawuf, iaitulah Imam Fudail bin Iyad, seorang wali daripada kalangan wali Allah Ta'ala, Imam Fudail. Di mana pada satu kali qala al-Fudail bin Iyad li rajulin, telah bertanya oleh Imam Fudail kepada seorang laki-laki, kam atat alaika, umur kamu ni berapa dah?
Kata Imam Fudhi, berapa umur kamu? Dia tanya lelaki yang dia bertemu. Jawabnya laki-laki itu, situna sanah. Nak masuk dengan kitab kita tadi, hak di umur 60 tahun, masa berbekal dia ada sikit je lagi. Sebagaimana hak kita bandingkan pada pertemuan yang lepas, maknanya WC kalau nisbah bagi orang yang main bola, WC dah ada di mulut pengadil, cuma pengadil tak tiup, masa habis je. Itulah umur kita di usia 60. Lalu tu kata Imam Fudhi, berapa dah umur kamu? Oh, kata dia 60 tahun dah umur pakcik ni. Maka kata Imam Fudhi, fa anta munzu sittina sanah tasiru ila rabbika yushiku an tablugha. Kalau begitu, kalaulah umur engkau sudah pun 60 tahun, bermakna engkau maknanya tidak lama lagi akan tibalah masa engkau kepada Allah. Kata Imam Fudhi. Kerana umur umat Nabi Muhammad antara 60-70 je. Bermakna umur ni tak lama dah masa untuk kamu bertemu dengan Allah. Katanya lelaki tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya bagi Allah dan kita semua akan kembali kepada dia. Maka kata Imam Fudhi, hal ta'rifu tafsiru ma taqul. Hei orang yang telah berumur 60, apa yang kamu ungkapkan sebentar tadi, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, kamu faham ke makna dia? Kata Imam Fudhi, faham tak makna dia? Maksud dia apa dia? Maka kata Imam Fudhi menjelaskan makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang diungkapkan oleh lelaki tersebut tak kala ditanya oleh Imam Fudhi, umur kamu berapa? 60. Katanya Imam Fudhi, kalau begitu tak lama dah nak bertemu dengan Allah. Lelaki itu kata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Imam Fudhi kata, apa makna inna lillah wa inna ilaihi raji'un? Lalu tu diterangkan oleh Imam Fudhil. Imam Fudhil ni awliyaillah, ulama sufi. Dia kata, faman arafa annahu, siapa-siapa yang dia kenal, dia tahu, dia faham bahawasanya lillahi abdun, bahawasanya diri dia tu adalah hamba Allah. Dia kenal, dia tahu bahawa diri dia tu adalah hamba kepada Allah. Wa annahu ilaihi raji'un, dan dia tahu bahawa dia tu akan kembali kepada Allah. Inna lillah, aku ni milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan aku ni akan kembali pada Allah. Siapa yang faham makna ni, falya'lam annahu mawquf, wa man alima annahu mawquf falya'lam annahu mas'ulun, wa man alima annahu mas'ul falyu'idda lil su'ali jawaban. Kata Imam Fudhi, maka hendaklah dia kena ingat, dah kita tahu kita ni milik Allah, inna lillah, aku ni milik Allah, sesungguhnya kita ni milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, kita akan kembali kepada dia. Manakala kita tahu makna ni, hendaklah kita kena ingat, suatu hari nanti kita akan diberhentikan di hadapan Allah. Kita akan berada di hadapan Allah. Siapa yang dia tahu, dia ingat, dia akan diberhentikan di hadapan Allah. Akhirat kelak di padang mahsyar kelak akan berada di pengadilan Allah Ta'ala. Maka hendaklah dia kena ingat bahawa dia akan ditanya di padang mahsyar. Kena ingat, kita milik Allah, kita akan kembali pada Allah. Maka kelak kita akan berada di padang mahsyar. Kita kena ingat di sana kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala.
Maka siapa yang ingat dia akan ditanya oleh Allah, maka dia kena persiapkan diri dia untuk jawapan-jawapan bagi setiap persoalan-persoalan yang akan ditanya mulai sekarang, kata Imam Fudhi. Akan ditanya di padang mahsyar. Maka apa jawapan hak kita kena jawab sekarang atas dunia ni, hak masa kita duk ada sekarang ni, mu kena persiapkan jawapan-jawapan dia. Katanya Imam Fudhi kepada lelaki yang telah berumur 60 tahun tadi. Kena persiapkan jawapan kerana akan ditanya di akhirat kelak. Kata lelaki tadi, famal hilatu. Kata lelaki tadi, ada tak jawapan-jawapan hak mudah-mudah supaya saya ni dapat lepas di padang mahsyar kelak? Kata Imam Fudhi, ada, mudah je. Nak selamat di akhirat mudah je. Maka kata Imam Fudhi, tuhsinu fima baqiya yughfaru laka ma madha wa ma baqiya. Fa innaka in asa'ta fima baqiya ukhizta bima madha wa ma baqiya. Kata Imam Fudhi, cara mudah nak berjaya kelak iaitulah sekarang ini. Hendaklah kamu di usia kamu 60 tahun sekarang ni, kamu kena perbaiki umur-umur yang masih ada ni dengan buat amal baik. Hak jahat-jahat tinggal dah. Umur 60 dah ni, hak jahat-jahat tinggal. Masa untuk buat amal baik. Kemudian bertaubat kepada Allah, nescaya Allah akan mengampuni apa yang telah lalu yang kamu lakukan daripada dosa-dosa yang dulu-dulu. Allah akan ampun. Banyak bertaubat, isi amal baik. Banyak bertaubat, isi amal baik. Tu je kerja. Ni usia 60. Banyak taubat. Hak masa ada lagi ni, baki ni, umur sehari dua sehingga setahun, sehingga 2 tahun lagi ni, hak ni isi dengan amal baik dah. Taubat amal baik, taubat amal baik. Fa innaka in asa'ta, jika sebaliknya engkau masih buat perkara-perkara yang keji-keji, yang jahat-jahat, derhaka pada Allah, di usia ni masih lagi kamu buat, ukhizta bima madha wa ma baqiya, maka engkau akan diseksa oleh Allah Ta'ala dengan dosa-dosa yang engkau lakukan yang dulu dan yang lagi akan kamu buat tadi. Sebab kamu tak tidak bertaubat, tidak menyesal di atas apa yang kamu lakukan. Umur dah 60 tapi masih lagi buat maksiat, kamu akan diseksa oleh Allah. Sifirnya mudah saja, bertaubat amal baik, bertaubat amal baik, bertaubat amal baik. Ini kata Imam Fudhi rahimahullahu ta'ala kepada mereka yang telah berumur 60 tahun. Tidak ada masa lagi untuk maknanya buat benda-benda yang dilarang oleh Allah. Bukan dengan makna umur sebelum umur 60 boleh buat maksiat, bukan. Tetapi umur 60 ni sesuai dengan umur tu tak lama dah, maka tak layaklah kita nak buat maksiat. Nak banding mudah seperti orang yang main bola, maknanya dia umur di masa 90 minit, kalaulah masih lagi main bertahan, sedangkan kita dah lewat dah ni. Kita masih lagi main bertahan, sedangkan kita ketinggalan jaringan gol, bertahan lagi. Itu seolah-olah begitu. Buat maksiat lagi, main bertahan lagi, tak buat ibadat. Maka pada ketika itu kalahlah main bola tadi. Masih bertahan sepatutnya kena serang dah. Tak boleh dah main pasing-pasing, duk main kat bawahnya kena pergi serang dah tu. Kerana masa habis dah, nak habis dah ni. Wisir di mulut pengantin dah. Tapi kita main masih lagi lenggang-lenggang lagi, tak jadi dah. Umur 60, kalau dalam umur kita celek mata masih ada lagi maksiat kita buat, hak ni, maka kata Imam Fudhi tadi, engkau akan diseksa oleh Allah Ta'ala pada negeri akhirat. Masa umur 60 tahun ni masa untuk bertaubat, masa untuk buat amal-amal yang baik.
Sebab itulah kita kena ingat sifir hidup. Sifir hidup yang diajar oleh Abdullah bin Umar. Iza amsaita fala tantazirus sabah. Katanya Imam Ibnu Umar, sahabat Nabi Abdullah bin Umar, apabila engkau berada pada masa petang, maka jangan kamu tunggu waktu pagi untuk buat ibadat, jangan. Apabila kamu berada pada waktu pagi, jangan kamu duk tunggu untuk masa petang baru kamu nak buat ibadat, jangan begitu. Ini sifir hidup. Maknanya jangan tangguh amal, jangan. Belum tentu di waktu pagi hak kita duk hirup udara sekarang ni boleh kita bernafas, belum tentu pada masa petang kita boleh sampai. Maka jangan tangguh. Waktu pagi teringat nak baca Quran terus. Jangan duk nanti ya. Mata lagi aku baca Quran. Jangan tangguh. Tu sifir hidup. Jangan kita tangguh sekali-kali ibadat hak kita nak buat. Berasa nak buat selalu. Berasa nak buat selalu. Belum tentu yang kamu tangguh tu kamu akan sampai kepada masa tersebut. Nikmatan maghbunun fihima kasirum minan nas. Dua nikmat yang sering sahaja ditipu, sering sahaja manusia itu tertipu. Yang pertama nikmat sihat, yang kedua nikmat masa lapang. Hak ni sering saja manusia tertipu. Sihat lagi, gagah lagi ni, nanti aku buat ibadat lah. Nanti masa-masa lapang aku buat ibadat lah. Itu tertipu. Selalu dah teringat nak buat ibadat, selalu dah buat. Jangan menangguh. Itu sifir hidup. Jadi kata pengarang rahimahullah ta'ala, demikianlah di usia kita 60 tahun. Baik. Dan sesungguhnya kata pengarang kita, yang mana umur umat Nabi ini, kata Nabi SAW, diberikan oleh Allah Ta'ala kebanyakannya daripada 60 hingga 70 tahun sahaja. Dan sesungguhnya wafat Nabi kita SAW, padahal umur Nabi kita itu 63 tahun atas qaul yang sahih. Umur Nabi kita ialah wafatnya pada usia 63 tahun. Itu Nabi kita. Begitu jugalah, yakni hak wafat 63 tahun, sama sebagaimana umur Nabi. Begitu jugalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sama juga. Abu Bakar ni nama dia Abdullah bin Usman. Itu nama dia. Cuma digelar dengan Abu Bakar. Kerana sebab apa? Digelar dengan bapa dara. Kerana Nabi SAW dia berkahwin dengan anak Sayyidina Abu Bakar. Anak Sayyidina Abu Bakar Aisyah itu adalah masih lagi bikir, maksudnya masih lagi dara. Maka digelar Abu Bakar. Abu Bakar tu maksudnya bapa kepada yang dara tu. Iaitulah Sayyidatuna Aisyah tadi tu, yang berkahwin dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abdullah. Nama dia bin Abi Kuhafah. Abi Kuhafah ayah dia tu pun bukan nama sebenar. Nama sebenar dia Usman. Abdullah bin Usman. Itu nama Sayyidina Abu Bakar. Dan Umar dan Ali radhiyallahu anhum. Mereka semua ni mati wafat pada usia 63 tahun. Itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Adapun Sayyidina Utsman. Adapun Sayyidina Utsman, ni hak besar-besar daripada sahabat-sahabat lah, kibarus sahabah, sahabat-sahabat besar-besar. Maka sahabat-sahabat hak menjadi khalifah, kebanyakannya 3 daripadanya meninggal di usia 63. Adapun Sayyidina Utsman, Sayyidina Utsman ni sebelum daripada Sayyidina Ali. Adapun Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu,
maka umurnya hingga melampaui ia umur bagi Saidina Uthman akan 80 tahun. Saidina Uthman je hak daripada kalangan khalifah ni, sahabat Nabi hak besar-besar ni, yang meninggal sehinggalah dia tu umur 80 tahun. Lain daripada tu 63. Nak menceritakan kebiasaan umur aku 60, 70, 60, 70. Hak lebih daripada tu sedikit je. Kalau daripada kalangan sahabat antara hak umur panjang, Saidina Anas. Saidina Anas meninggal dunia sehingga umur dia 103 tahun. Panjang. Antaranya lagi hak sedikit daripada umur panjang ni Saidina Uthman sehingga umur 80 tahun. Itu begitu. Baik. Pendeknya, kesimpulannya, kita yang di dalam umur yang kedua ini, ni sekarang di atas dunia ni, kita hak berada di atas dunia ni, yang mati kemudian daripada balik, kemudian jadi kita ni orang mukallaf itu, kita hak Allah Ta'ala beri umur panjang ni, kata pengarang kita, yang semula. Pendeknya, kita yang di dalam umur yang kedua ni, di atas dunia ni, yang kita mati kemudian daripada balik, Allah beri umur kepada kita sehingga kita jadi balik, lebih daripada umur 15, lebih daripada umur 20, sehingga kita jadi orang mukallaf ni. Sekarang ni Allah beri pada kita umur panjang tak mati ni, ianya terbahagi kepada dua. Mana? Yang pertama, ada yang sebaik-baik, ada yang sejahat-jahat. Ni hak kita umur masih diberi oleh Allah Ta'ala ni terbahagi pada dua manusia. Manusia yang pertama sebaik-baik, manusia yang kedua sejahat-jahat. Manusia yang pertama sebaik-baik, manusia yang kedua sejahat-jahat. Siapa hak sebaik-baik, siapa hak sejahat-jahat? Maka yang sebaik-baik itu, orang hak sebaik-baik itu, ialah mereka yang panjang umurnya dan baik amalnya. Hak jahat pula, dan yang sejahat-jahat itu ialah mereka yang panjang umur hal keadaan jahat amalnya, na'udzubillah. Maka daripada dua kategori ini, maka mereka yang pertama, yakni mereka yang panjang umur baik amal tu, itulah yang sehabis-habis beruntung. Hak inilah hak akan berjaya. Adapun yang kedua, dan mereka yang kedua, mereka hak amal banyak jahat, umur panjang tapi diisi dengan amal jahat, itulah yang sehabis-habis celaka. Na'udzubillah, berlindunglah kita dengan Allah Ta'ala daripada jadi orang yang kedua ini. Berlindung kita daripada Allah. Ini kita hak hidup ni, hak mana Allah beri umur panjang, maka dia isi dengan amal yang baik, inilah yang akan berjaya. Sebaliknya, Allah beri umur panjang tapi isi dengan amal jahat, maka hak ni Allah Ta'ala kata orang ni tidak akan beruntung. Maka kita pilih nak hak mana? Nak kategori pertama ataupun kategori yang kedua? Mohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala hindari kita daripada orang yang kategori yang kedua, umur saja je panjang tapi banyak buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Baik, yang terakhir, dan berkata setengah ulama, dan berkata setengah ulama, orang-orang yang sampai umur 60 tahun itulah dihadapkan percakapannya di dalam firman Allah Ta'ala. Orang yang umur 60 tahun, yang sampai umur 60 tahun ni, Allah ada kata dalam Al-Quran. Apa dia? Allah firman, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nazir, yang bermaksud,
adakah tidak perumurkan kami akan kamu, hei orang-orang yang telah umur 60 tahun? Tidakkah kami telah panjangkan umur kamu? Tidakkah kamu telah berikan kepada kamu umur? Yakni umur yang teringat padanya umur oleh mereka yang teringat dia dan telah maknanya, tidakkah Allah Ta'ala telah berikan kepada kamu umur? Allah Ta'ala tanya kepada orang yang umur 60. Ada setengah tafsir kata ayat ni juga kepada orang yang telah sampai umur 40. Tidakkah aku telah beri kepada kamu ni umur? Hei orang-orang yang mencapai umur 60 ataupun 40 tahun. Dan telah datang kepada kamu, kata Allah Ta'ala, perkara yang menakuti. An-Nazir. Telah sampai kepada kamu perkara yang menakuti. Allah, aku telah beri amaran kepada kamu. Kenapa kamu tidak sedar untuk kamu buat ibadat sebagai persiapan kamu untuk akhirat? Sedangkan aku telah beri kepada kamu amaran. Apa dia maksud amaran kat sini? Perkara yang menakuti yang Allah Ta'ala telah beri kepada orang yang usia 60 tahun ataupun 40 tahun tu, apa dia? Dan dikehendaki dengan perkara yang menakuti itu ialah Quran ataupun Rasul ataupun uban. Uban di atas kepala tu. Itu peringatan. Allah hantar pada kamu Quran, Allah hantar pada kamu Rasul. Sebab apa kamu leka berada di atas dunia ni? Satu. Ataupun Allah telah beri kepada kamu uban, tapi masih kamu tu tak sedar. Ni uban penyakit ni. Ni bukan uban nak mati. Ni uban penyakit ni, aku mati lambat lagi, biar dululah buat amal ibadat. Tak. Uban-uban ni dalam agama kita, uban sebagai tanda. Tanda kita hampir untuk dijemput oleh Allah Ta'ala. Mana kalau kita tengok uban, kita kena ingat matilah. Kena ingat mati. Tengok uban kena ingat mati. Tengok uban kena ingat mati. Sebab tu cabut uban khilaf ulama. Ada kata makruh, paling kurang makruh. Ada kata haram cabut uban. Yang mana uban ni akan bercahaya pada negeri akhirat. Orang yang beruban ni di akhirat kelak, hak ni akan jadi cahaya di akhirat kelak. Allah. Maka beruntung orang yang mempunyai uban. Sebab dia bukan boleh buat-buat uban ni. Nak buat uban, lalu tu dicat, didai warna putih, tak ada uban juga. Ni tak bercahaya di akhirat. Hak ni Allah pilih. Manakala kita ada uban, kita kena syukur. Setiap uban tu cahaya kita di akhirat. Setiap uban tu satu bidadari kita di akhirat. Sebab tu kalau cabut, hukumnya makruh paling kurang, sehingga ulama kata haram mencabut uban. Maka peringatan kepada kita orang yang ada uban tadi, maknanya kita telah hampir dah untuk dijemput oleh Allah Ta'ala. Maka persiapkanlah dirimu. Seolah-olah kalau kita duduk di depan cermin tu, kita kena ingat uban tu kata pada diri kita, persiap diri tu, tak lama dah tu, malaikat maut nak datang dah tu. Seolah-olah begitu. Kita kena rasa begitu. Tengok uban, seolah-olah uban beri peringatan pada kita, tak lama dah tu, persiapkan diri kamu untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Tu uban. Maka sedikit kata pengarang, dan uban itu adalah, ni dia kata dah, dan adalah uban itu sebagai notis. Tu notis gitu. Dan uban itu adalah satu amaran di atas hampirnya ajal. Maka tak patut benarlah digalak. Baca gitu tu, digalak. Digalak ni maksudnya tak patutlah kita nak leka lagi. Tu digalakkan lagi, tak patut kita nak leka lagi di usia kita apabila kita telah tumbuh uban. Dengan umpama menarik lembu jantan masuk bong. Ni maksud dia orang yang leka dengan bermain judi lah. Pada ketika itu judi dia dengan cara dia memperlagakan lembu. Kalau kita sekarang uban atas kepala dah,
umur 50 60 dah tapi duk leka dengan Facebook, duk leka dengan TikTok, duk leka dengan benda-benda begitu. Weh, tak patut dah. Usia ni duk masih lagi main Facebook, duk ambil selfie. Tak patut dia kata. Tak patut. Maka tengok dengan mata kita pun nampak tak belaga, nampak tak sesuai dah. Apatah lagi bila kita fikir dengan bicara hal kematian dan hal-hal yang mesti berlaku kemudian daripada mati. Baik. Dan banyak lagi lah perkara-perkara yang tak sesuai, yang tak belaga, yang tak sesuai dengan orang-orang yang telah beruban itu. Dan sunat mengubahkan uban dengan umpama dicelupkan diakan uban dengan merah atau hijau. Titik situ tempat, maknanya tempat kita nak berhenti. Maknanya sebagai kesimpulan apa yang kita baca cepat-cepat tadi, maknanya kata pengarang, di usia kita 60 tidak sesuai lagi untuk kita buat benda-benda yang leka-leka daripada akhirat. Dan bagaimana pula hukum kita apabila ada uban? Maka sunat untuk kita ubah uban tadi dengan kita memperinaikan dia. Sunat. Sunat begitu. Sunat kita celup dengan inai. Tapi inai itu tak boleh warna hitam. Hanya boleh warna selain daripada warna hitam. Warna hijau boleh, warna hijau. Warna biru boleh, kuning boleh belaka. Boleh belaka. Cuma tak bolehnya warna hitam sahaja. Tapi inai, bukan dye, bukan cat. Kalau hak kedai seleng tu, hak tu dia panggil cat. Dye tu cat. Hak ni tidak sah kita nak berwudu, tidak sah nak mandi wajib. Hak ni bersangkut paut dengan ibadat kita. Kalau dai tak sah. Sebab apa? Sebab dia cat, ada benda. Maka kalau kita ambil benda-benda yang seperti pisau, kita kikis dia akan keluar pewarna tersebut. Sebab tu dia menegah air sampai kepada rambut. Maka hak dibenarkan inai sahaja. Inai ni dia tidak ada dah jirim dia. Yang dia ada hanyalah kesan sahaja. Apa kesan dia? Warna sahaja. Maka sunat kita memperwarnakan rambut kita dengan warna-warna inai tersebut selain daripada warna hitam. Hak hitam boleh ni hanya dalam peperangan sahaja. Dibenarkan oleh Nabi mewarnakan uban dengan warna hitam hanya dalam peperangan sahaja. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.